Assalamualaikum, 13 Oktober 2025 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Belah sana ada anjing ni. Kita pun rakam untuk channel Cowboy Kampung. Ini gembala, budak gembala. Budak gembala ranch. Ada channel YouTube dia. Di sini ni Cowboy Kampung. Ada channel Cowboy Kampung TV. InsyaAllah. TikTok Muhammad Hilmi tu kan. Kita nak minta ni lah. Pandangan kepada ahli-ahli, konsultan NGO nak buat macam mana dengan anjing. Anjing saya tu dah hilang dah gitu. Ini bukan, tapi macam baka tu lah. Balik. Dia takut-takutan ada anjing belah sana. Ada anjing tu kawan grup lembu ni, macam mana ni aku pun tak faham juga. Bukan grup lembu ni, dia grup lembu yang putih-putih, bangsa tinggi-tinggi. Dia mari dengan anjing tu sekali. Anjing petting tu. Anjing gembala. Shepherd dog. Kemudian tu dia mari dengan anjing tu sekali. Kita training anjing tu sekali dekat unit. Apa benda? Anjing mengasan. Duduk bahagian smart ke apa benda ke gitu. Saya pernah kerja dekat situ. Tapi kena ganggu gugat dengan kumpulan ni. Kumpulan Mak Censu ni, apa benda ni. Mak Censu ni telah curikan baju polis tu kan. Baju SPRM tu. Kan? Mudah-mudahan pihak kerajaan ni boleh ambil tindakan kepada Mak Censu ni. Kan? Kes curi ni. Kan? Macam mana? Kalau boleh tolong buat VDT, buat video menteri. Menteri tolong buat video sikit menteri. Kita perlukan statement anda. Sebab you ada bagi statement sebelum pada ni dengan ustaz tu. Okey? Terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah. Balik!